Apa ni? Diugut makan tikus dan daging bibas selain akan dirok. Assalamualaikum, hai korang. So, ini artikel yang Nisa baca telah dikeluarkan pada tahun 2023 dan statement ini dikeluarkan oleh salah seorang mangsa sindiket di Malaysia. Secara jujurnya kan, kita akan rasa macam itu adalah antara artikel yang menyeramkan, tapi apa yang lebih menyeramkan lagi, hingga ke tahun ni, tahun 2026 masih lagi aktif berlaku. Dan sekarang ni, kisah ni telah diangkat menjadi sebuah filem arahan Rahila Ali yang bertajuk Tiket Sehala, di mana filem ni bakal ditayangkan pada Ogos tahun ni. Seriously, bila Nisa baca je tajuk filem ni kan, Tiket Sehala, pada awalnya Nisa ingatkan dia mengisahkan tentang orang tersalah beli tiket bas nak balik kampung tau. Oh, rupanya tak ia bagi trauma terus. Filem ni diinspirasi daripada kisah benar di mana telah diambil daripada kisah-kisah beberapa rakyat Malaysia pernah menjadi mangsa sindiket ataupun pernah dapat offer kerja di luar negara. Pada awalnya bunyi macam indah kan, gaji besar, hidup baru, tapi rupanya semua tu perangkap, di mana mangsa-mangsa ni dibawa masuk ke dalam sindiket pemerdagangan manusia dekat Korea Selatan. Apa yang menarik tentang filem ni, dia macam bagi warning dekat kita, especially zaman sekarang ni kan, masih ramai lagi yang try nak cuba nasib bekerja dekat luar negara. Pada awalnya nampak semua tawaran yang diberikan tu nampak macam legit, padahal ending dia boleh jadi tiket sehala. Barisan pelakon dalam filem ni bukan biasa-biasa tau. Ada Noki Keklik, Sharifah Sakinah, Zaki Yambani, Ardel Ariana dan ramai lagi. Lebih best lagi, filem ni menggabungkan bukan sahaja pelakon daripada Malaysia, tapi beberapa lagi pelakon dari luar negara, iaitu Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Secara ringkasnya, filem Tiket Sehala ni mengisahkan tentang Alif, Putri dan Taki, di mana Alif adalah seorang pemuda kampung yang terpaksa meninggalkan tanah air demi menyelamatkan tanah pusakanya daripada dilelong. Putri pula, dia terpedaya dengan janji manis yang telah diberikan dan dalam masa yang sama dia nak lari daripada bapa dia yang tak guna. Dan Taki pula bertindak sebagai pempengaruh Malaysia yang kononnya dah berjaya dekat luar negara. So apabila mereka tiba di Korea Selatan, rupanya apa yang mereka bayangkan semuanya adalah palsu. Tak ada kilang, tak ada gaji besar yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka terperangkap di sebuah ladang bawang terpencil yang dikawal dan diurus ketat oleh dua beradik, iaitu Jesu dan Hajun. Biasanya kalau dah termasuk dalam jerat ni kan, memang harapan untuk keluar daripada tempat tu sangat-sangat tipis. So kalau korang nak tahu sama ada mereka ni berjaya ataupun tak selamatkan diri, korang kena tonton filem ni sampai habis, sebab banyak sangat pengajaran yang kita boleh dapat daripada filem ni. Filem Tiket Sehala ni dia bukan sekadar hiburan tau, tapi dalam masa yang sama ia buka mata kita tentang betapa bahayanya sindiket kerja luar negara yang sekarang ni pun masih banyak berlaku. So korang, bulan Ogos ni jangan lupa dapatkan tiket sehala korang di Pawagam, okay?